Jadi hari ni bila mereka nampak lemah, dia gunakan pula demi perpaduan Melayu, nak jadikan rumah bangsa, jemput semua parti-parti politik Melayu, bekas-bekas pemimpin yang dulu bersama dengan UMNO, marilah kembali bersama. Sedangkan Black, daripada keputusan pilihan raya yang lepas, tak payah nak tunggu ada kolaborasi agung, tak payah nak tunggu hari ni nak cakap tentang rumah bangsa demi untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Waktu pilihan raya umum yang lepas tu pun kamu tak selesai lagi masalah. Apa dia? Di Negeri Sembilan, kalau kamu bergabung dengan Perikatan Nasional, bukankah kamu dapat menubuhkan sebuah kerajaan yang kukuh? Dan kamu begitu jadi MB juga, kan? Bukankah itu juga boleh dibuat di Pahang dan juga di negeri Perak? Perak. Jadi pembohongan tahap gaban ni nak semata-mata kerana nak curi perhatian orang-orang Melayu, kerana kononnya ini demi perpaduan Melayu.